Rakyat tolak kenaikan had pengeluaran KWSP. Gesa dividen dimasukkan ke akaun fleksibel. Haks. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan semua yang sudi menonton Saja Sembang. Berita hari ini 23 Februari 2026. Masih lagi kita nak cerita pasal KWSP. Selagi dividen tak keluar lagi, selagi itulah kita bantai, okay? Push kan, viralkan isu dividen ini, KWSP ini, supaya pihak kerajaan ambil perhatian. Okay, so berita hari ini melalui Malaysia Gazette. Okay, jom kita tengok paparan ini. Okay, so seperti mana yang aku maklumkan tadi, okay, rakyat secara keseluruhannya menolak cadangan menaikkan had pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP daripada 1 juta kepada 1.1 juta dan seterusnya 1.3 juta kerana didakwa tidak memberi manfaat kepada majoriti pencarum. Bagi korang yang tak tahu pasal isu ini, okay, yang dicadangkan, okay, sebenarnya kalau bagi mereka yang mempunyai akaun 1 melebihi 1 juta, diorang boleh keluarkan duit dekat situ, akaun 1. Tapi sekarang ni, kalau dicadangkan, apa yang dicadangkan ni, okay, benda ini dah tak boleh. Okay, so kerajaan ni dia naikkan had tu. Contohnya kalau nak keluar boleh 1.1 juta ataupun 1.3. So dia lock. Okay, kerajaan lock, tak nak bagi orang yang layak sepatutnya melalui orang kata pengeluaran sedia ada ni, melalui akta sedia ada ni, dia lock supaya orang ni tak boleh keluar kan. Dia lock tu dengan dia naikkan had pengeluaran. Sepatutnya 1 juta, lepas tu tak 1.3 juta. Ada macam tu. Okay, so harap korang faham dalam isu ni. Jom kita continue baca. Pengerusi Persatuan Hak Konsumer Sejahtera Syahir Adnan berkata, statistik menunjukkan seramai 130,000 rakyat Malaysia terjejas susulan pelaksanaan baharu itu, sekaligus menimbulkan kebimbangan mengenai keadilan sosial dan kelangsungan hidup golongan terkesan. Menurutnya, daripada jumlah tersebut, kira-kira 70,000 individu dilaporkan tidak mempunyai pekerjaan, khususnya mereka yang diberhentikan kerja. Golongan ini bergantung sepenuhnya kepada dividen KWSP yang dimasukkan ke dalam akaun masing-masing bagi menampung keperluan harian seperti makan minum, bayaran yuran pengajian anak serta komitmen pinjaman rumah dan kenderaan, katanya dalam kenyataan. Tambah beliau, keadaan dijangka menjadi lebih sukar apabila dividen KWSP yang bakal diumumkan hanya memperuntukkan 10% ke akaun 3 fleksibel, manakala 90% lagi disalurkan ke akaun 1 dan 2. Tapi dalam isu ni, bila disebut 10%, wow, banyaknya. Tapi 10% tu diambil macam mana? Meski perkiraan itu berdasarkan kata berapakah nilai, okay, amount dalam akaun 3 itu. Kalau kosong 10% macam mana nak kira? So takut dia tak dapat langsung kan. So itulah ramai orang harapkan ada sedikit dividen itu boleh diserapkan ke akaun 3. Akaun 3 yang mana boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Itu maksudnya lah. Okay, jom kita tengok paparan ni. Rakyat katanya berharap agar keseluruhan dividen dimasukkan terus ke akaun 3 bagi membolehkan pengeluaran dibuat untuk menampung perbelanjaan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Had baharu. Sekejap. Bila disebut alasan sambutan Hari Raya, aku rasa alasan ini tak munasabah sebenarnya. Okay? Sebab setiap tahun kita gunakan alasan ini untuk KWSP bersasar. Tetapi kerajaan ni dia melihat, oh ni nak belanja sakan lah, kan? Oh, kau nak mewah daripada aku lah. Okay? So tak boleh lah. Okay? So sebab itu kerajaan ni fikir cara apa? So bagi bantuan STR. Itu yang diumumkan dengan belanja sedikit sebanyak, membantu golongan ataupun rakyat Malaysia untuk persiapan menjelang Hari Raya. So kau nak bagi alasan tu, apalah korang ni pun. Okay, at least bagi tahu, okay, apa yang korang alami disebabkan keadaan yang masih lagi. Itulah keadaan sebenar orang yang meminta. Sebab itulah PJRM, kalau kita tengok paparan ini, aku tak baca lagi habis.
PJRM jelaskan cadangan dividen bersasar. KWSP mahu pendekatan terkawal dan berhemah. Itu yang dimaklumkan menerusi artikel di Media Telus 12 Februari yang lalu. So dekat sinilah kita tak nak perkara yang tak diingini berlaku waktu ketika 10,000 yang lalu. 10,000 yang lalu. 10,000 pengeluaran 10,000 yang lalu. Korang setuju tak dalam hal ni? Sebab apa? Kita ni bukannya nak bagi kepada semua orang. Sebab ada semua orang yang dimaksudkan tu, semua orang yang tulus berpendirian tetap mengatakan KWSP untuk apa? Untuk hari tua. Simpanan hari tua. Okey? Tetapi bagi mereka yang tak fikir pasal betul tu, sekarang ni dia fikir pasal sekarang ni. Ini golongan ini yang dimaksudkan golongan yang bersasar. Yang betul-betul dia memerlukan. Okey? Maksudnya bukan yang dia tak fikirkan waktu tua. Maksudnya dia sekarang ni dia susah. Okey? Sekarang ni dia susah. Bukannya hari tua tu dia susah. Sekarang ni dia tengah susah. Macam mana dia nak menghadapi jalan ke situ. Yang tak kisah, yang tak ambil orang kata serius, maksudnya dia rasa diri dia dah sempurna, hidup dia tak ada apa-apa masalah, tak payah cerita lah, itu cerita lain. Ini bagi mereka yang betul-betul orang kata memperjuangkan selama ini. Okey, KWSP bersasar. Okey, jom kita continue. Had baharu 1.3 juta ini menyebabkan ramai hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Ia tidak menyelesaikan masalah sebenar rakyat, sebaliknya melebarkan jurang ketidaksamaan dalam keadaan ekonomi semasa yang mencabar, ujar beliau. Syahir menegaskan isu KWSP bukan sekadar soal teknikal tetapi melibatkan prinsip dan keadilan sosial. Dalam situasi ramai pekerja diberhentikan dan kehilangan pendapatan tetap, simpanan KWSP menjadi sandaran utama untuk kelangsungan hidup, katanya. Sehubungan itu, Haqs mewakili suara pencarum KWSP menyeru Kementerian Kewangan agar menarik balik cadangan kenaikan had pengeluaran tersebut demi kepentingan rakyat dan masa depan. Dia isunya dia naikkan had pengeluaran ini sebab dia nak guna duit tu sebenarnya. Okey, dia nak guna, kerajaan nak guna duit ni untuk ekonomi. Sebab dari segi pengumuman potensi tu setakat itu je lah beritanya. Tak ada nampak dia punya sinar dekat situ. So sebab itu apa lagi jalan penyelesaiannya? Duit-duit macam ni je lah. Duit JLC, duit apa lagi yang terlibat. Kan? Itu je. Okay, apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizuan. Assalamualaikum.